Pakistan dengan Taliban Afghanistan duk berlawan teruk. Dulu dua-dua ni pernah jadi member rapat, tapi apalah hari ni jadi musuh ketat pula. Okey, kita tengok 26 hari bulan tu meletup pertempuran besar dekat sepadang dua negara ni. Malah tu juga dua pihak ni mengaku buat pihak lawan ada cedera. Okey, pada 27 hari bulan Pakistan royak tahap kesabaran dia habis dah dengan pentadbiran Taliban Afghanistan. Dia dah nak mula perang secara terbuka. Dan keadaan ni memang tegang sungguh. Jadi persoalannya timbul. Dulu set 2 ni member rapat, tapi law ni apa jadi lagu ni? Mari kita kupas ada beberapa sebab utama. Okey. Yang pertama, Pakistan memang sokong Taliban Afghanistan. Taliban Afghanistan ni dia muncul sekitar tahun 1990. Dia asal daripada kumpulan Islam Sunni. Dan ada juga anggap daripada kumpulan berhaluan kiri lah. Pakistan dia sokong dia sebab faktor seagama dan ada kepentingan sekitar geopolitik dia juga. Jadi orang Taliban ni dia daripada etnik namanya Pashtun. Dia kawasan barat laut Pakistan yang sepadan dengan Afghanistan pun ramai juga Pashtun. Jadi Taliban guna kawasan itu sebagai base belakang lah untuk dapat sokongan. Kita tengok pula tahun 1999 sampai 2001 masa Taliban perintah Afghan kali yang pertama, Pakistan lah jadi salah satu negara, 3 negara yang iktiraf kerajaan dia. Okey, itu dia ada lagi Arab Saudi, UAE dan Pakistan. Jadi Pakistan fikir kalau dia sokong Taliban, dia boleh pengaruh politik Afghanistan dan juga untuk kepentingan negara dia sendiri juga lah. Lepas tu lepas peristiwa September 11 2001 tu, Amerika serang Afghanistan sebab tuduhnya Taliban lindung Al-Qaeda. Pakistan masa tu serba salah sebab dia banyak terima bantuan Amerika, jadi terpaksa ikut perang lawan untuk melawan keganasan daripada Amerika layak. Jadi hubungan dengan Taliban pun jadi dingin sikit. Bila Amerika gagal dan Taliban nak ambil balik tu, Afghanistan balik pula pada tahun 2021. Pakistan masa tu sambut molek. Dia ingat Taliban naik semula ni, kali ni memang molek untuk dia. Okey, sebab yang kedua pula hubungan jadi makin tegang sebab mula-mula Pakistan dia harap Taliban ni boleh jadi sekutu molek lah, sekutu baik. Tapi lepas Taliban perintah, masalah jadilah lagi besar. Antara beberapa sebab utama, ia beri kesan kepada kestabilan Pakistan. Dia beri semangat kepada kumpulan agama berhaluan kiri itu di barat laut Pakistan. Pada tahun 2007, ada beberapa kumpulan lah yang bersenjata. Dia gabung, dia buat TTP. Maksudnya Tubuh Taliban Pakistan. Okey, nama TTP. Jadi Taliban Pakistan ni dia nak jatuhkan kuasa kerajaan Pakistan sendiri di kawasan Pashtun dan hasrat nak tubuh negara Islam macam Afghanistan. Okey, asalnya Pakistan dia harap Taliban Afghan ni boleh tekan Taliban Pakistan, tapi jadi sebalik pula. Jadi Taliban Afghan ni pula dilindung dan beri ruang kepada Taliban Pakistan. Hak ni lah jadi macam ancaman besar untuk negara Pakistan. Dan sebab yang lain pula, pasal geopolitik dunia ni dah berubah. Tahun 1999 ni, dulu perang dingin bawah habis, Amerika dengan Rusia masih boleh kerjasama lagi untuk isu anti keganasan. Tapi tahun 2021, keadaan jadi lain. Amerika dengan Rusia jadi musuh. Okey, musuh ketat. Rusia pula, kita tengok dia lihat macam sokong Taliban Afghanistan. Sebab dengan faktor nasionalisme, puakan Pashtun dan agama, Taliban Afghanistan tak lagi terlalu bergantung pada Pakistan. Malah dia dilihat ada hubungan baik dengan negara India, iaitu musuh tradisi Pakistan. Dan gabungan faktor inilah buat hubungan dua ni jadi makin tak boleh undi. Sejak tahun lepas lagi, pertempuran sepadan ni jadi makin kerak. Akhirnya meletuplah pertempuran besar kali ini. Dan sebab yang ketiga, pasal kekuatan tentera, kita tengok dari segi kekuatan tentera, memang Pakistan ni memang lagi kuat daripada Taliban lah. Memang tak dapat dinafikan, tapi nak hancurkan habis Taliban tu bukan senang. Amerika dulu pun dah gagal. Jadi besar kemungkinannya taklah jadi perang yang menyeluruh. Cuma macam negara lain ni, macam China, Qatar, Turki ni mungkin masuklah nak jadi orang tengah nak damaikan keadaan. Jadi mungkin besar juga dua ni akan berlawan sekejap, lepas tu buat gencatan senjata, tapi masalah asas tak selesai-selesai.
Cuma masa depan mungkin ulik-alik lah kitaran sompok, dia gocor, dia unding, dia berhenti, lepas tu gocor balik. Jadinya lagu ni lah. Dan sekian untuk kali ini. Pada siapa yang memang suka konten Ambo kali ini, mohon share lah. Mohon share dan follow tanda sokongkan. Dan dengan itu sekian. Salam Ramadan dan set kita jangan pecah. Terima kasih. Bye.